Ramai trader rasa teknik mereka salah. Tukar indikator, tukar strategi dan tukar time frame. Tapi masalah yang sebenar selalunya satu saja. Salah tentukan arah market. Dalam video kali ini saya akan terangkan cara tentukan market dengan betul khusus untuk trader FCPO. Jom kita tengok charting kita pada hari ini. Okey, di depan kita ni adalah chart CQG untuk MPOH 26. Jadi hari ini saya akan kongsikan macam mana kita nak tengok arah market. Sebab arah market ni dia bukan ramalan tau, tapi dia adalah satu trend yang mana kita boleh rujuk untuk menentukan dia punya pergerakan terkini. So trend ni adalah benda asas lah dalam technical analysis sebelum kita memulakan dagangan. Jadi untuk memulakan kaedah analisis melihat trend ni, biasanya saya menggunakan time frame M30. Dan dalam menentukan trend, kita bukannya menggunakan candle tunggal, maksudnya satu candle sahaja, tapi kita melihat dalam sudut yang lebih besar, iaitu pergerakan keseluruhan dalam charting. Jadi dalam ni saya akan sentuh menggunakan pergerakan yang terdahulu-dahulu supaya kita boleh study sama-sama kaedah macam mana nak melihat trend. Untuk market uptrend, biasanya market uptrend ni dia akan buat higher high, kemudian dia akan buat higher low. Jadi maksudnya kat sini, high yang terbaru tu akan lebih tinggi daripada high yang sebelumnya, kemudian low adalah retracement yang masih tinggi daripada low sebelumnya. Ini menandakan buyer tengah menguasai market. Jadi dalam trend ni dia terbahagi kepada tiga lah, iaitu market naik. Okey, terbahagi kepada tiga, market naik. Kemudian dia ada market sideways. Okey, dan seterusnya dia ada market turun. Okey. So dalam tiga bahagian ni kalau kita perhatikan, pergerakan dia ada agak berbeza lah. Manakala di mana waktu trend naik tu pergerakan harga akan meningkat daripada paras rendah kepada paras yang lebih tinggi. Apabila di kawasan sideways pula, dia akan bermain dalam range yang sama dalam beberapa ketika. Kemudian dia akan membentuk trend turun. Trend turun ni daripada harga tertinggi kepada harga terendah. Okey, jom kita labelkan macam mana kita nak labelkan kita punya chart untuk mengenal pasti trend dalam arah uptrend. Okey, biasanya trend ni akan bermula dengan paling rendah, iaitu paling rendah kalau kita tengok kat sini lah, dekat bawah ni. Low. Okey. Okey, dia ada low. Kemudian dia akan buat high. Okey, kat sini. High. Kemudian dia akan buat higher low. Di mana higher low ni tadi, dia tak akan buat titik yang paling lebih rendah daripada lower low. So kalau kita tengok dia punya garis dia, dia jadi macam ni. Ini menunjukkan pembentukan trend naik tengah terbentuk. Macam mana kita nak tengok kalau trend tersebut bukan trend naik? Biasanya bukan trend naik ni dia akan buat lebih rendah daripada lower low tadi. Jadi ini boleh kita kenal pastilah dia punya bentuk. So seterusnya daripada higher high tadi, higher low tadi, dia akan membuat new higher high. Okey. So daripada sini kita boleh gunakan guide ni untuk nak buat trading. Jadi kita boleh fokus lah. Bila kita dah tahu dekat sini, kita boleh fokus untuk mencari peluang buy sahaja yang ada dalam market. Harus diingat, sekiranya dia tidak dapat menembusi higher high ni, jadi kita dah kena stop lah trading untuk melihat arah yang seterusnya. Okey, untuk bahagian uptrend dah jelas. Okey, so dekat bahagian yang seterusnya saya akan tunjukkan pula macam mana kita nak lihat market downtrend. Okey, untuk market downtrend biasanya kita ambil belakang ni. Okey, untuk market downtrend kita boleh mulakan marking tersebut dengan high yang paling tinggi. Kemudian kita akan
lihat tempat yang terakhir dia turun. Di sini, kawasan di sini dia, kita akan panggil dia sebagai swing low lah, swing low, ataupun lebih lagi kita akan kenal pasti sebagai lower low. Okey, so lower low. Kemudian market tadi akan buat kenaikan di bahagian sini. Ini adalah higher low. Okey, kemudian market sambung turun, buat new lower low. Okey. So kat mana bahagian yang selalunya menentukan trend tu dah mula turun? Validation menentukan trend itu dah mula turun apabila higher high yang kedua ni tadi tidak dapat breakout higher high yang ketiga, kedua ni tak dapat breakout higher high yang pertama tadi. So dalam market ni, menunggu adalah salah satu teknik yang lebih selamat berbanding kalau kita terus tekan trading. So kalau kita tengok kat sini, dia tak dapat menembusi higher low low ni. Dia main kawasan ni saja, dia tak dapat tembusi kawasan higher high ni. Jadi kawasan mana yang kita akan buat operation sell? So kawasan yang kita akan buat operation sell adalah dalam kawasan ini. So, peluang untuk mendapatkan keuntungan adalah lebih tinggi dan pergerakan market adalah lebih trending berbanding jika kita ambil trading tanpa melihat kepada bahagian structure yang jelas, iaitu trend yang jelas. Okey, seterusnya kita akan lihat market sideway pula. Market sideway ni memang normal lah dalam trading, sebab market sideway ni dia bukan yang satu orang kata satu kelemahan, tetapi dia adalah satu peluang, di mana apabila berlakunya market sideway ni tadi, market minta kita supaya berehat daripada trading. Jadi tak semestinya kita dalam trading ni sentiasa kena ada trading position. Kita kena tunggu peluang yang kita biasa dapat keuntungan tadi untuk kita ulang proses yang sama. Sekiranya, jadi bagi trader-trader baru, biasanya di kawasan manakah yang selalunya mereka akan rugi? So biasanya dalam kawasan sideway untuk yang trade bahagian. Kalau kita tengok kat sini okey. Bila dia buy, market turun. Okey, bila dia buy, market turun. Bila dia sell, market naik. Bila dia buy, market turun. Bila dia sell, market naik. Bila dia buy, market turun. Bila dia sell, market naik. Bila dia buy, market turun. Lepas tu account dia pun habis. Itu sebabnya kita kena jelas dulu trend dalam trading. Bila kita jelas trend dalam trading, insya-Allah trading kita akan lebih berkualiti. So biasanya saya akan label macam ni lah. Saya tak label high low low tu sebab lambat. Saya akan label dengan numbering. So numbering kalau kita tengok kat sini, high permulaan original highest tu saya tak akan label. Saya akan label dengan 1, 2, 3 ataupun ABC lah, tengoklah. So bila contohnya 4 ni tadi dia tak berjaya, 4 ni tak berjaya tembusi high tadi. So 5 berjaya menembusi 3. So baru saya akan mulakan dagangan. Jadi target trading saya bukan di kawasan atas 1, 2, 3, 4, tapi setelah pecahnya bahagian 5 dan ke bawah bahagian ni. Sebab apa jadi macam tu? Sebab trend tu lebih jelas. Mengikut teori daripada technical wave ataupun week off, memang trend akan bermula dalam fasa correction dan impulsif. So apabila dalam fasa correction, biasanya ramai trader akan melalui fasa-fasa floating ataupun proses mencapai take profit tu adalah lebih lambat berbanding berada dalam fasa impulsif. Impulsif adalah dalam fasa trending. Okay, banyak lagi yang kita akan berkongsi selepas ini untuk mengetahui technical kaedah-kaedah nak buat analisis. Jadi bila kita dah kenal pasti peluang-peluang dan tempat-tempat entry ni, jadi agak lebih mudah lah, dan kita punya account pun lebih protected daripada berlakunya kerugian. So saya tanda pula dekat sini lagi sekali untuk kita nak kenal pasti macam mana market naik. Okey, 1, 2, 3. Okey, dia boleh sama ada kalau kita nak ambil higher high ni kat sini pun boleh, ataupun better macam ni lah, saya rasa lebih bagus berbanding kalau kita ambil zone. Sebab kalau kita ambil zone ni, kemungkinan kita akan
tersilap. Kadang-kadang boleh jadi tersilap. So tak semestinya sentiasa kita bila buka chart tu kita kena lakukan trading tanpa melihat arah yang jelas. So macam market kat sini pun sama. Kalau kita tengok dia dah mula buat. Dah buat ke belum? Jom kita check. Okay, higher high, lower low, higher low, lower low, tengah terbentuk. Kita tunggu higher high dan lower low. So kemungkinan dalam 15, hari ni hari Khamis. So kita tengok dalam 2-3 hari lagi, mungkin minggu depan kita akan nampak dengan jelas yang market akan bergerak ke bawah. Tak perlu tergesa-gesa dalam trading. Sebab apa? Kita perlu ingat, apabila kita berada di dalam kawasan range yang tepat, trend akan bergerak dengan lebih pantas dan lebih laju berbanding bila kita berada dalam kawasan korektif. So, apa kesilapan dia? Biasanya kesilapan yang berlaku pada trader baru ni, biasanya kesilapan yang berlaku pada trader baru ni antara kesilapan yang berlaku. Jadi saya highlight kat sini supaya kita boleh ingat sama-sama. Antara kesilapan yang biasa berlaku, tentukan arah gunakan satu candle. Itu adalah salah satu cara tengok trend yang salah lah. Kemudian tukar bias terlalu kerap. Maksudnya kejap nampak trend naik, kejap nampak trend turun. Jadi dia tidak ada satu kata putus dalam trading tadi. Maksudnya dia tak mahir lah nak tengok trend. Lepas tu entry di tengah market. Entry di tengah market ni biasanya berlaku apabila kita terlalu bergantung harap kepada retracement bermula. Retracement pemula adalah retracement yang belum menentukan trending tetapi di dalam fasa korektif. Abaikan struktur di time frame yang besar. Maksudnya dia tidak melihat struktur pada time frame yang lebih besar. Macam kat sini kita akan refer M30. Kita tak akan refer M60 dan seterusnya. Sebab market kita tak liquidity dia tidak berapa kuat. Seperti lagi satu kita punya disebabkan oleh kontrak kita pun dalam masa sebulan saja biasanya, walaupun dia punya tu 3 bulan, tapi kita ambil sebulan sebelum kita tukar kepada kontrak yang baru. Macam sekarang ni pun dah nak fasa masuk ke kontrak bulan April. So ingat, arah market yang datang daripada struktur bukan emosi. Jadi kena tengoklah. Jangan buat masuk nampak agak-agak laju ni nak turun ni kita pun masuk. Sebab ramai yang kantoi ataupun rugi apabila kita trade terlalu bergantung kepada arah candle semata-mata. Contoh di sini. Contoh di sini. Apabila dia buat kat sini, dia nampak ada volume yang besar turun. So kebanyakan trader akan menganggap bahawa base yang bawah ni akan mula pecah. So bila base yang bawah ni akan mula pecah, jadi trading yang akan diambil adalah sambung sell lah, betul tak? Tu yang menyebabkan account kita rugi. Sebab kita tak refer direct kepada trend yang terdahulu. Jadi kena marking dulu. Apa-apa pun trend, apapun trading kena ambil daripada bawah. So bila kita ambil daripada bawah, kita marking A, B, C, A. Bila kita nampak dia ada breakout kat sini, tak boleh masuk lagi. Kena tunggu kat sini. Sampai bahagian atas ni baru nampak ada pergerakan. Jadi dia kata, letih lah nak tunggu. Banyak masa nak tunggu. Lebih baik tunggu berbanding masuk di kawasan yang kita sendiri tak pasti dia punya pergerakan. So rumusan dia pada video kali ini. Ringkasan dia. Jom kita buat ringkasan sikit. So ringkasan dia hari ni, higher high dan higher low menentukan market naik, manakala lower low dan lower high menentukan market turun. Manakala apabila tak wujudnya higher high higher low ataupun price bergerak dalam struktur range yang sama, itu dinamakan sebagai sideway. So bila anda tentukan arah market, barulah teknik lain ada makna. Maksudnya SOP lah. SOP ni bukan bergantung kepada keberkesanan SOP semata-mata, tapi dia kena letakkan dalam
trend yang tepat. Kalau trend tak tepat, ada SOP power macam mana pun, kemungkinan besar kita boleh rugi. Okey, so apa video kita yang kita akan sambung pada selepas ini? So, tajuk kita yang selepas ini, kita akan kupaskan time frame mana yang sesuai untuk trader baru. Sebab ramai kan tak tahu kan time frame. Kalau kat sini ada banyak time frame ni. Jadi kita akan kupaskan berkenaan dengan time frame. Sebab ramai banyak ni, ada monthly, weekly, daily, 60, 15, 10, banyak time frame ni. Jadi bila terlalu banyak time frame pun boleh menyebabkan kita confuse nak guna time frame yang mana satu. So semoga video kali ini memberi manfaat tambah kepada kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.